Assalamualaikum. Bertemu kembali kita pada video kali ini. Saya Cikgu Zainatul Akmi daripada SMK Air Putih Dalam. Pada video kali ini, kita akan bincangkan beberapa contoh soalan berkaitan dengan topik yang pernah kita pelajari sebelum ini. Pada video yang sebelum ini dengan Cikgu. Kita tengok contoh yang keempat. Okey, permudahkan. Okey, soalan ni agak panjang. Okey, 2 kuasa 4 dikuasakan dengan 2 darab 3 kuasa 5 dikuasakan dengan 3 per dengan 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 dikuasakan dengan 2. Okey. Kita perlu selesaikan indeks atau kuasa di dalam kurungan perlu didarab di kuasa di luar kurungan. Okey. Yang pertama, kuasa 4 perlu didarab dengan kuasa 2. Okey, 5 darab dengan 3. Okey, 8 perlu didarab dengan kuasa 2. 6 perlu didarab dengan kuasa 2. Okey, so kita boleh ringkaskan. 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 15 per dengan 2 kuasa 16 darab 3 kuasa 12. Okey, di sini kita boleh guna hukum indeks pendaraban dan pembahagian. Yang kita pelajari, kita ketahui bila pendaraban, kita perlu tambah dia punya indeks atau kuasa. Okey, kalau pembahagian, kita perlu tolak. Okey, so kita boleh ringkaskan di sini. Okey, asas 2 iaitu 2 kuasa 8 tolak 16 darab dengan 3 kuasa 15 tolak 12. Okey, so hasilnya adalah 2 kuasa negatif 8 darab dengan 3 kuasa 3. Okey, di sini kita ada nilai negatif 8 iaitu indeks negatif 8. Kita perlu tukar bentuk indeks positif. Okey, macam mana kita nak tukar bentuk kepada indeks positif? Okey, 2 negatif, kuasa negatif 8 kita tukar pada bentuk indeks positif akan jadi 1 per 2 kuasa 8. Okey, kita darab dengan 3 kuasa 3. Hasilnya adalah 3 kuasa 3 per dengan 2 kuasa 8. Okey, sampai di sini sahaja video pada kali ini. Kita akan bertemu pada video yang akan datang.